Assalamualaikum. Korang ingat tak zaman kita kecil-kecil dulu kalau ada kenduri seminggu sebelum majlis riuh kampung dengan suara orang bergotong royong atau kita panggil rewang. Hari ini abang nak share masak nasi minyak belacan 30 kg secara bergotong royong, resipi rare daripada kampung Lawin dan juga air Pulau Great. Okey, mula-mula kita panaskan minyak dan masukkan satu paket margarin. Abang menggunakan margarin jenama pelangi daripada Felda. Okey, kemudian kita masukkan rempah 4 sekawan dan daun pandan. Kemudian masukkan bawang besar dan bawang putih yang telah dimayang halus dan juga halia. Ini rahsianya belacan kita bancuh dengan air dan juga kita gunakan cube ayam Maggi lebih kurang 6 cube. Bila bahan tumisan telah pun garing dan naik wangi, kita masukkan air sehingga paras hampir penuh kawah. Okey, kemudian kita masukkan 6 paket sup bunjut. Boleh gunakan apa-apa saja brand yang ada di pasaran. Okey, kemudian kita masukkan garam sebanyak 3 genggam setengah. 3. Okay, kemudian kita masukkan belacan yang telah dibancuh dengan air. Tapi minta maaf geng, gambar terbalik pula. Maklumlah, kameraman dah pening agaknya. Okey, sekarang kita cuci beras. Inilah cara mencuci beras di kampung yang serba kekurangan. Kita cuma cuci menggunakan di dalam beg sahaja. Kita cucuk-cucuk di bahagian bawah tu dan kemudian kita siram dengan air. Tapi kalau nak nasi ni tahan lama, kita kena cuci di dalam besin lah. Sehinggalah airnya bertukar menjadi jernih. Jadi kalau cuci macam ni, mungkin tempoh nasi itu lebih cepat basi lah geng. Bila air dah mendidih, boleh masukkan beras. Bila dah masuk beras, jangan curi tulang. Kena kacau tanpa henti menggunakan sudip kayu yang besar ni. Kalau tak, kerak kat bawah tu boleh tebal macam kamus dewan guys. Sambil tunggu nasi masak, jom kita kira. 30 kg beras ni boleh makan untuk 300 hingga 350 orang makan. Kalau ambil catering sekarang, satu kepala paling murah pun RM12 ke RM15. Jadi kalau 350 orang, korang kena standby dalam 4,200 hingga 5,200. Tapi kalau kita buat secara bergotong royong, kita kira kosnya 30 kg beras harganya lebih kurang RM120. Bahan tumis belacan campur margarin lebih kurang 100. Lauk pauk pula campur sayur lebih kurang 1,500 hingga 1,800. Jadi total kos lebih kurang 2,200 sahaja. Jadi nampak tak, boleh jimat 50% ataupun 2,000. Jadi duit lebih tu bolehlah kita buat hantaran ataupun kita simpan untuk masa susah selepas kahwin nanti. Okey, ni trik yang paling penting. Bila nampak nasi tu dah semakin kering, kita kena pastikan api di bawah tu hanya menggunakan bara sahaja. Jangan ada api yang kuat, kalau tidak nanti teballah kerak di bawahnya. Apabila air mula mengering dan butir nasi mula menampakkan diri, tibalah masanya untuk kita selimutkan dengan plastik beras agar wap kekal terjaga. Lalu ditutupi dengan helaian daun pisang yang hijau dan segar. Aroma daripada daun pisang ini akan meresap masuk membangkitkan keharuman yang bakal mengusip kalbu sesiapa saja yang menghidunya. Setelah 10 minit ia bertapa dalam dakapan wap panas, tibalah masanya kita menyingkap tabirnya. Biarkan kepulan putih itu menari di udara membawa kabar haruman yang tiada tolok bandingnya. Kini kita gembur-gemburkan ia dengan penuh kasih sayang, membiarkan setiap butir nasi bernapas lega agar masak dengan sempurna dan sekata. Inilah kemuncaknya, dari kawah yang membara kini beralih ke dalam bekas hidangan. Sedia untuk menakluk selera, setiap butir nasi minyak belacan ini bukan sekadar makanan tetapi sebuah penghormatan buat tetamu yang datang